Hai, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi, Iki Teo. Dan hari ni kita akan main game Roblox pasal night shift juga, tapi tentang menjual aiskrim. So hari ni kita akan main dengan kawan Iki dari Indonesia. So, tanpa membuang masa, let's go. Give them grand, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. This game contain jump scare, flashing light and lost noisy. Okay. Night shift 1. Okay. Oh, kita lagi-lagi kalau night shift mesti ada call-call. Ha? Sekejap, nak ambil call ni. Hello? Hey, welcome to your new job. Tak tahu. Before you begin, Oh, you to how make it. First, go to the counter and grab a cone. Okay. Okay, ambil now, cone bro. let's put some flavors on it. Oh, let's put some flavor on it. Pick 3 flavors of your choice and add them on your phone. Pick the flavor of your choice and add them. Perfect. Normally, Normally you will have to the customer. Gila aiskrim dia 3 tingkat man. throw in the trash. But this one you can throw in the trash bin behind you. If you ever Sayang ni kalau nak buang. order, If you remains out order, you throw the ice cream into the trash. Okay. okay, flavors will get into. Okay, that flavor will get empty over time. Ah, Refill them. Dur. Kau right box mana refill? Oh. Oh. Vanilla ice cream. Oh, you kena refill, man. Coklat ni nak habis tau eh. That's about it. Tak, sebenarnya banyak lagi tapi tak apa lagi kita refill coklat. Kalau tak ada refill lagi, okay, nah. Buang je lah. In the phone inventory, Last worker. the last worker is tutup into guys. Have a great shift. Have a great shift. Okay. Apa ni, ada notes? Apa? Ada notes ni. If stranger can bubble gum then can pick a phone. Ada telefon. Oops. Assalamualaikum. Hey, I have some important for you. it's a strange looking kid who comes giving an ice cream. Okay. You don't want to. Okay, sudah. Boleh tak kisah tu? Ya, boleh tak? Tak beli aiskrim guys. Tak beli aiskrim. Sorry guys. Total lemon bubble gum. Oh, berapa ringgit tu? Oh, $4 juga Bye bye kata. Tutup pintu. Tapi tutup pintu lah guys. Kat luar ni gelap juga sebenarnya. Oh, tutup. Kat luar ni sebenarnya gelap. Oh. Kita nak try explore. Ni mesti dia suruh kita pergi keluar ni, lepas tu kita kena pasang-pasang ni kan. Apa tu? Minit Uzi. Apa ni? Block of the month. Keep door close. Ulah close. Oh, I nak balas dendam kat aku. Boleh sekali lah. Alamak. Siapa tu? Siapa guys? Okay, vanilla kita dah 60%. Ni dah seraknya gila. Green apple tak ada orang nak green apple ke guys? Green apple 100 lagi tu. Okay, biar je kita punya employee terhebat dalam bulan ini membuat mengejar apa yang Iki nak cakap ni, menyelesaikan semua kerja ni. Iki hanya melihat saja. Okay, siapa tu? Okay, ni agak sikit pelik.
Nak apa? 2 green apple bro. Macam mana nak 2 green apple ni? Tadi katanya kalau ada anak kecil kasih bubble gum. Oh. Okey. 2 bubble gum. Okey, nampaknya kita kena restock dia punya bubble gum nanti. Bubble gum laju lah bubble gum. Okey, kalau kat sini kan, Iki paling suka coklat tu. Okey. Setakat ni masih okey. Kita ada customer lagi. I have an ice cream with chocolate and bubble gum. Jadi stop bubble gum sebab bubble gum nak habis. Sebab ambil bubble gum lah. Nice. Tengok, Iki sebagai pekerja hebat ni, kita harus merestock guys. Itu tugas Iki sebenarnya, hanya merestock. Okay, Iki nak explore sebab ada toilet, ada catatannya deh. Apa catatannya bro? If stranger kebab pegang grace. Okay, kita explore dalam bilik air. Asal bilik air dia macam ni? Boleh tengok ni. Oh ni apa ni? Banana peel. Okay, green apple. Kena restock juga ke? Tak payah ke unlimited. Unlimited kat sini. Apa ni? Ikat. Masih kena bayar. Tak. Iki tak tahu apa tu, tapi tak apalah. Setakat ni kita tak ada jumpa budak ni tu lagi ni. Member rekod revolver ni kena bayar guys. Iki sebenarnya nak explore kat luar. Itulah kulit apa yang ada kat depan tu kan? Oh. Apa tu? Oh, repel power. Satunya kat sini. Wah, takutnya Iki. Iki dah dekat belakang ni, kau tahu tak? Aduh lah. Tengoklah. Apakah dia akan menjaga kita? Iki dah nak dekat. Iki macam tahu dia nak mampus situ. Iki pergi situ. Belakang tu ada hantu. Buka terus. Kita berpengalaman main game horror guys. Kita tahu mesti mampus punya. Okay, setakat ni masih okey. Kita dah berapa ada tapi nak restock. Masih belum. Setakat ni masih okey. Oh, dia kenal lah siapa ni. Tapi tak suka. By hammer, jumpscare everyone. Siapa yang main buka pintu ni? Iki dah tak ada orang lain dah. Lemon bubble gum. Ingatkan dia masuk. Makin ingat Iki ingat topeng ni tiba-tiba masuk lebih dalam punya. Aura dia je, ingatkan dia masuk dalam lebih dalam punya aura je. Okay, kat sini kita ada orang lagi customer. Okay, I have a ice cream with green apple. Nak 2 green apple. Dia kuat jugalah. Bekam coklat green apple ni nak stock. Okay, mana lah ni? Tadi juga ada orang. Please make
Ice cream with vanilla. Okay. Okay, setakat ni masih okey, tak ada gangguan. Dia tadi dia masih tutup lampu, ada gangguan macam hantu macam tu. Nak tengok balik hantu tu still ada dekat belakang. Oh, dah tak ada. Nice, bye. Oh, nak bubble gum. Oh, biar Bunny yang restock. Oh, kita ada customer bocah guys. Kenapa muka dia macam tu? Oh, tidak dikasih tahu. Tapi ni dah tulis ya. I still hungry and you Okay, minta maaf guys, kita skip. Iki punya rekod ada masalah sikit tapi tak apa. Okay, kita lanjutkan saja perjalanan kita menjual aiskrim. Banyak juga abang nak abang makan aiskrim sejuk-sejuk malam-malam ni tak sikit tekak ke? Kan, kenapa dia kena jual aiskrim malam-malam Kita tanya-tanya juga. Yes. Okay, kita ada customer lagi guys. Stok vanilla dengan coklat nanti. Untuk freezer room. Ingat kat mana ni? Kat luar. Oh. Oh, sejuk juga rupanya dalam ni. Okey, gelap. Boleh buka pintunya. Okey, betul-betul buka. Okey, jom kita tengok. Okey. Jangan dibuka terus, lihat ini. Oh. Okey, tapi kira saya tak buka pun. Okey. Itulah kita kena baca guys. Tapi kita baca. Ni kita lupa tutup. Kita saja buka-buka tutup. Baik. Iki ni nak explore guys. Oh. Kita ada CEO botak. Okay. Alhamdulillah with vanilla and lemon. Okay. Oh, vanilla. Go home. Kita dah boleh balik lah. Kita pulang. Okay, kita harap taklah panjang sangat night shift ni. Hari kedua. Pick up the phone. Alamak, tu tak tutup. There's might be something happening tonight. Is a customer without a face cam, just give it the empty code. I have to hang up now. I have to hang up. I remember what I say. Bye. Oh, jadi kalau ada customer yang tiada muka, kita just bagi code. Okay? Apa tu? Oh.
Aduh lah. Anomali ini ya. Ke anomali ke ni? Lemon, vanilla, bubblegum. Aduh. Ni mesti dia operasi plastik ni. Lepas tu dia tukar kaki dia. Lepas tu mata pun tak cukup tidur ni. Makan sekut dah habis lagi tu. Aduh lah. Foto in ki. Cik, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah. Lepas tu thanks. Apa ni? Pick up belonging. Oh, okey. Iki rasa setiap night tu mesti ada item yang kena ambil. Thanks. Ni macam Mu'in guys. Avatar Mu'in biasa gini je, simple. $76 beli apa sampai $76? Oh, ke total semua. Ke total semua yang beli dengan kita $76. Mungkin lah, mungkin kat asli tu $76. Tak kenapa ni? Oh, jom. Kepala dia terbakar weh. Bubblegum 2, bubblegum 1, lemon 2. Okey, Iki harap nak sini jangan lama sangat. Iki pun tak suka main lama-lama ni. Lepas tu dia kena edit lagi. Iki lebih suka main short horror game daripada horror game yang macam panjang. Lemon vanilla bubblegum. Kena ada restock ke masih lemon? Ingat lemon? Sekejap. Jadi lemon kita standby ambil lemon. Ni kakak ada muka. Ni kakak ada muka Kumaha. Kumaha. Ada tu muka. Ada skinnya kot. Avatar dia macam tu. Ada je muka ni. Stop bubblegum. Vanilla pun nak habis. Jadi kira mesti lampu tu tutup dulu. Ada duduk tajam sikit everyone pula. Betul ke? Betul ke? I have no. Ni tulis apa guys? Tak nampak lah. Oh, ada secret. Oh, sakitnya mata duduk situ. Silau. Apa ni? Oh, minit uji ni. Coklat lemon. Coklat lagi 80, vanilla 20. Okay. You know, ice cream.
Coklat lemon. Rasa kuat ke? Okey. Aduh tu, terlalu tekan yang jam everyone tu. Jadi kita tengok apa kata-katanya. Have you heard I'm internet je. Okay. Oh nak vanilla. Jadi kita boleh restart vanilla. Okay. Okay. Setakat ni dah 20 lebih kita main. Oh tak ada call. Ada duduk. Do you remember me? Siapa? Do you remember me? Aduh. Aduh. Manalah saya tahu kalau awak tak cakap siapa awak. Oh. Boy. Kenapa? Do you remember me? I take ice cream with you lemon. Ni tak ada muka ke? Ada. Setakat ni kita nak jumpa lagi customer ni dia ada muka. Tengok dia yang tak tutup. Ha. Uish. Botak. Ah. Botak weh. Botak. Thank you. Ni tu sebenarnya bocah tau. Ice cream lebih besar daripada tubang. Dah lapil. Waduh, hitamnya. Kan got I get ice cream with 2 coklat dengan satu lemon. Okay, kita tengok restock 20%, 80%. Okay, setakat ni kita berjalan lancar, tak ada gangguan lagi setakat ni. Oh, ada muka tak ni? Okey, ada. 2 kali berpegang. Hari ni biar aku buat lah. Apa lain nak buat? Tak mana anomali dia kata tak ada muka tu. Okay, ada. Besar ni baju. Can I have an ice cream with vanilla dengan 2 kali bubble gum? Kenapa semua orang suka bubble gum, guys? Sedap sangat bubble gum. Masuk tu drive a good one. Berapa kam dah habis? Oh ni, kun. Aku nak buat.
Okay, kita jumpa satu orang yang tiada muka. Pasti nanti ada terpadam, betul tak? Oi, terkejut saya. Can I ice cream with green apple? Ni apa ni? Indomaret Alfamart. Betul tak nampak lah guys tulisan dia. Okay, Iki duduk kat sini lah. Tadi korang nampak tak macam ada something kat situ tadi jatuh? Wah. Apa tadi tu? Ini macam mana ni? Screen pin. Ini ngapain? Itulah. Screen pin. Macam mana guys? Kita tahu kalau dia tak ada motor je. Anomali. Bos, macam mana ni bos? Macam mana ni guys? Lepas sekarang ikut betul. Serius. Jangan scam. Bagi je lah. Ini apa? Tahu dia, aku pun tak tahu lah. Iki pun tak tahu nak mana ni. Mana ada ice cream nama screen dan pin. Kena aja dah. Kosong juga apa tangi. Memang tak ada cara lain dah. Memang Iki rasa kan memang kena bagi je mana-mana. Itu jalan terbaik. Bodoh gila. Kayaknya avatar dia guys. Itu tak pintu ni. Katanya tak ada perlu restock apa-apa. Okey, hari kedua ni ada botak lagi. Kenapa banyak botak customer kita guys? Ice cream shop buka 24 jam. Bubblegum masih ada. Bubblegum je. Oh, go home ya, yeah. Pulang. Okey, hari kedua ni kita ada jumpa satu muka. Oh, yang tak ada muka lagi satu kita ada jumpa orang nak ice cream pelik-pelik. I'm glad you pick her up. You need to listen.
He is coming tonight. Whatever you do, just with the I have to go now. I have to go now with the she don't apa ni? Ice cream with vanilla. Okay. Dulu ni sangat-sangat lama gameplay kali ni guys. Kita setengah jam main. Wih, ice cream with chocolate and lemon. Chocolate and lemon. My favorite have a good one. Okay. Game ni sebenarnya banyak habis kan, tidak ada coklat. Coklat habis, lepas tu kita punya lemon habis. Lemon. Okay. Coklat green apple. Coklat green apple. Coklat green apple pula. Ni kan hari ke-3 yang kita nak cari item. Mungkin ada item. Kita nak cek dekat tandas. Selalu tekan dalam sikit everyone tu. Ni dalam ni. Lagi. Ni. Kita dah jumpa item ketiga. Dan apple coklat. Nak juga dia order guys. Vanilla nak habis. Kita kena restock nanti. Aduh, kenapa tertekan selalu jam scare ni? Developer, jangan letak situ. Lain kali letak situ. Orang nak buka situ susah. Selalu tekan ni. Sigma. Guys, tengok rambut dia guys. I like ice cream with chocolate and lemon. Jelek banget. Aduh. Weka. Jelek. Sigma boy. Thanks a lot, take care. Normally. Besar, kenapa orang pakai baju besar guys? Kita tak sesuai guys. Aduh. Baca ni pun dah. Anchor her do not give he ice cream. Biar je habis ni. Kita kena vanilla ice cream. I have a ice cream with ice cream bubble gum chocolate lemon. Nampak bubble gum chocolate lemon. Okay, lepas tu you nak apa tadi? Restock coklat. Okay. Kat dapur. Aduh dah. Hello? Hey, I need help. Please. I'm down the alley next to your ice cream shop. Tak bias. Aduh, kenapa lah selalu tekan kat situ. Apa tu?
Besar je badan dia guys. Iki tahu run back tapi kenapa dia pergi dulu daripada kita duduk belakang. Dia kejar siapa pun tak tahu. Kalau I get ice cream gitu, kalau I run bubble gum. Tak, dia kata kat importer. Siapa tu? Ha? Oh, apa you nak? Green apple. Okay. Sorry, tak dengar. Aduh, jangan marah-marah lah. Sorry. Ingat tadi apa? Cacak lagi sih. Okay, apa kan nak habis? Oh, kita lupa. Okay, waduh, siapa orang keren ni? Keren sekali dia. Lemon ice cream. Hope on bro. Dia nak apa ni? Lemon. Apa campur apple ni? Lemon bubble gum. Ada Discord dah pula guys. Tak. Bubble gum. Kita nak kisah bubble gum. This. Tak bubble gum ni. Yes. Okay. Lemon lagi 40%. Ni 60. 40. Siapa ni? I have a ice cream with bubble gum. Okay, setakat ni tak ada masalah. Dua kali coklat. Okay, thanks. Take it easy. Okay. Otak, kenapa customer kita banyak otak guys? Aduh, berapa otak dah gilanya ni. Apa kat belakang dia tu guys? Tutup. Hey, can you get me ice cream with vanilla? Begitu-begitulah. Yamin aja. Okay. Lagi tu. Belum tu. Titik-titik. Oh, dah lagi. Apa jadi kalau kita bagi? Okay, setakat ni kita dah main dalam 40 minit macam tu. Setakat ni kita baru hari ketiga. Oh, panjang ni rambut. Ini mullet style. Nak dua vanilla. Aku nak buat. Coklat 60% dan apple masuk tu, okey. Lepas sikit rekod ni, kita terus edit tau. Botak siapa pula? Lagi compare. Okey, boleh. Make me ice cream with coklat. Kita kena dulu. Apa lah? Corpe tu apa guys? Iki pun tak tahu. Okey. Botak. Kenapa terus customer kita banyak botak kan guys?
Indonesia hari ni dia sekolah hari Sabtu baru. Kira tak ni Sabtu. Hari ni juga Iki upload. I have ice cream with 2 coklat 2 lemon. Coklat 2 lemon. 2 coklat 2 lemon. 2 lemon. Dah. Coklat. Reveal. Okay. Okay. Oh, ingat tu. Cek, oh, back room. Oh no. Kita lah Iki seorang dalam ni. Kenapa pula dia menangis ni? Kenapa dekat bang? Kak. Jangan dekat-dekat. Rimas lah. Waduh. Saya yang kena jump scare tau. Ice cream with 2 coklat. Okay. Oh, lemon ni mana? La ilah. Ambil 2 coklat aja. Lemon ni kita ambil. Aduh lah. Coklat. Lemon. Apa dah pula pergi ambil coklat. Ni dah ambil belum? Buang kat sini. Dah ambil kat sini. Jangan tutup. Sejuk. Dia nak apa ni? Oh, pecik dulu mana ni? Dia nak apa ni? Vanilla ice cream. Vanilla lemon. Okay ni pakcik. Sayang out. Okay. Oh, sorry kita serak lah. Stress lah. Sorry kita serak lah main gini guys. Aduh. Go home, let's go to the pulang. Okay, bye-bye. Iki dengar suara ketawa. Push. Kita kat mana ni? Kenapa jalan kita lambat? Betul. Hah? Setakat ni sorry tidak serak. No. Okay, setakat ni kita macam berpusing-pusing. Kita tak dengar cakap apa guys. Oh, to proceed forward, go back. Wow, lama kena. Dia suruh balik ke belakang. Belum jawab ya. Oh, bunyi ketukan pintu. Something you have to find without get out. Dekat mana ni? Kita dah sesat ni. Sesat. Yeah. Kita dah sesat kanan afdol, tak kiri. Biasa game kiri-kiri jalan mati. Ke kanan kalau macam tu. Oh, ada patung. Mana pula dia ni? Sini. Ni apa tu? Oh, there was the last bit of the. Oh, yang kita cari-cari tu. Oh, pada koyak kan. Jangan dekat-dekat sangat.
Rimas. Koyak lagi ke? Ya, koyak lagi. Okey, ada macam sebuah lukisan. Oh, kita letak gambar yang kita dapat kat situ. Oh, nasi Iki ambil tau. Biasa she look better like this. Jadi kalau kita ambil, mungkin ending dia akan berbeza. Oh. Tung tung tung. Cepat, Pan. Bang, bang. Bang, bang. Bang. Apa tu alat solat? Alat solat. Wih. Oh. Place at nearer. Cermin kan? Ya, cermin. See what he first thought being good. Apa jadi kalau kita ambil semua item tu? Apakah ni good ending atau bad ending atau secret ending? It is where it started for me. Now this will continue with you. You don't get to live style yang you start. Oh, saga. Lari Pan, lari Pan. Lambat lah yang lari. Ni Iki boleh siap buat item lagi, makan kerupuk leko lagi. Sini, Pan sini Pan. Okey, tak jadi. Ada dekat sebenarnya. Kenapa dia lalu situ? Sisa tu yang kena kejar je ni. Sebenarnya laju juga setakat ni. Okey. Tak kenapa Pan ni boleh terbang duduk macam tu, lepas tu dia tak kena tangkap. Ataupun dia kena tangkap, cuma Iki tak tahu. Okey, kita nak lagi mana ni guys? Oh, kebakaran. Kita nak lagi mana ni guys? Guys. Shift complete. You are not longer the employee. Oh, dah tamat Macam tu je ke ending dia. Macam tu lah kita bekerja night shift di kedai aiskrim. Bagi Iki tak faham apa yang disampaikan oleh game tersebut. Tapi apa-apa pun, terima kasih yang sudah tengok channel ni, yang sudah tengok video Iki menjual aiskrim dan dengan kawan Iki daripada Indonesia tu. Hopefully seronok-seronok je, have fun. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iki dan like channel Iki. Kalau korang ada game apa-apa ataupun nak suruh Iki buat, jangan request dekat komen ya. So, kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Started as a whisper, message from a new